Bila Papa Zola buat macam tu kan. Itu memang momen yang paling mahal lah pada aku. Hasilkan cerita yang sangat dekat kepada seorang ayah. Cerita Papa Zola mengisahkan seorang ayah, struggle-nya seorang ayah bila dia dah tak ada kerja tetap, jadi food delivery guy, ambil upah untuk ambil anak sekolah. Lepas habis ambil anak sekolah, dia akan menjual buku pula. Kenapa dia orang buat Papa Zola buat benda tu? Sebab dia nak pergi bercuti dengan anak dia. Impian untuk pergi bercuti dengan keluarga dia. So, the struggle tu memang kita dapat rasa lah. Terutamanya jika korang adalah ayah-ayah yang memang tengah struggle sekarang macam mana nak survive, macam mana dalam masa yang sama, bulan ni adalah bulan cuti, bulan 1 start sekolah, bulan 2 start puasa, bulan 3 akan start raya. So memang korang akan rasa the struggle tu. Dan bila korang tengok cerita ni, 5 minit pertama confirm berjurai dah air mata korang. Best part is Mama Zila garang tapi sangat memahami. Bila part dia bagi sesuatu dekat Papa Zola tu, bila Papa Zola buat macam tu kan, itu memang momen yang paling mahal lah pada aku. Uish, korang memang kena tengok, korang memang kena tengok sebab banyak sangat cerita kekeluargaan dalam tu. Kelakarnya cukup, sedihnya cukup, happeningnya cukup. Wife aku yang tak tengok cerita Bobo Boy Papa Zola pun, dia tak pening sangat nak tengok cerita tu. Tak katanya enjoy, santai, korang boleh faham je. Dan ceritanya diadaptasi daripada game. So game dia tu, hujung korang akan tahulah game apa yang dia adaptasi. Pada aku cerita ni sangat-sangat menarik lah sebab kita boleh nampak lah minda ataupun pemikiran ataupun hayalan orang anak-anak Malaysia ni, anak-anak tempatan kita ni memang sangat tinggi. Dia boleh buat cerita yang sebagus itu, seberkualiti itu. Aku memang untuk cerita kartun aku dua-dua cerita yang aku minat gila. Maksudnya memang menusuk hati. Yang pertama The Wild Robot, yang kedua Papa Zola The Movie. So terima kasih sebab hasilkan cerita yang berkualiti dan sangat best. Korang yang belum tengok lagi, korang kena tengok. Terutamanya kalau kau seorang ayah dan kau ada anak perempuan. Itu adalah wajib. Memang kau wajib tengok, faham? So, apa lagi guys, tunggu. Terus tempah tiket korang dan terus tengoklah cerita Papa Zal The Movie. Memang korang takkan menyesal punya, aku guarantee.